Hari Selasa ni hari akhir tahun, doa akhir tahun dan doa awal tahun. Kita apabila dapat benda baru, sunat kita berdoa untuk benda baru. Antara benda yang baru Allah Ta'ala beri adalah umur dan tahun. Tahun lepas Tuhan beri kita guna dah setahun, maka Tuhan nak beri pula setahun pula. Maka setiap kali dapat benda baru, sunat kita berdoa. Mudah-mudahan benda baru yang kita boleh itu diberkati oleh Allah Ta'ala. Niatlah molek-molek, tutuplah akhir tahun kita ini dengan taubat dengan kepada Allah Ta'ala, mengaku kesalahan kita, berazam untuk bersungguh-sungguh mengenali Allah Ta'ala lebih lagi dan mengenali kekasih Allah Ta'ala Nabi Muhammad lebih-lebih lagi. Ngaku semua kesalahan kita, banyak ke baca taubat, sayyidul istighfar, baca doa akhir tahun. Masuk awal tahun lepas maghrib tu pula baca doa awal tahun pula. Berdoa mudah-mudahan tahun kita ni Allah Ta'ala bantu kita, hati kita, zahir kita, batin kita untuk semakin dekat dengan Allah, semakin bersungguh-sungguh dengan agama. Kerana umur kita ni selera mana sangat kah? Setahun kabar-kabar tak ada dah tahun tu, selok lah kita. Jadi gitulah. Akhir tahun dengan awal tahun, setiap benda itu dikira dengan penutup dia. Berhati-hatilah dengan akhir tahun ni. Mudah-mudahan kita tutup tahun kita ini dengan kebaikan, dan kita mula tahun kita juga dengan kebaikan, insya-Allah. Berazal lagu tu. Masalah tengah-tengah tu memang kita lipat dah. Tahu dah lah apa kita tak payah royak benda kaki lipat ni sebenarnya dah. Tapi biar ada azam nak buat kebaikan. Biarlah kita ni kaki tak sungguh lah mana, tapi biar ada azam tak apa dah.